Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Rendah Suara Madu episod ke-37. So jom kita tonton. Awak menyesal ceraikan Izara? Saya apa benda awak cakap ni? Dari malam tadi. Lepas awak tahu Izara kena tangkap pasal dengan Akif. Lepas awak dengar sendiri Akif cakap dia nak bertanggungjawab kahwin dengan Izara. Awak diam je? Awak menyesal kan? Tak. Sikit pun saya tak pernah menyesal tinggalkan Izara. Awak kena percayakan saya. Saya tak tahu nak percaya siapa dah. Orang yang saya sangat percaya, Akif tu, yang sanggup buat macam ni. Awak pula masih berharap kat Izara. Tak apalah. Lepas ni saya tak akan berharap apa-apa lagi dari orang sekeliling saya. Drama ni watak-watak dia bodoh belaka ke macam mana? Okey lah kalau korang tak follow semalam episod semalam Hanum dia ugut Akif lah, sebab Akif nak kahwin dengan Syazal. Tapi Hanum bagi syarat supaya Akif tukar nama syarikat kepada nama dia lah, supaya dia dapat bagi keizinan kepada Akif untuk kahwin dengan Syazal. Tapi dalam episod kali ni Akif kena tangkap basah pula dengan Izara. So nampak sangat macam setup. Macam yang saya tak boleh nak terima, Rehana dia macam terima, walaupun dia kata tak boleh nak percaya sesiapa, tapi Akif dengan Izara akan semudah tu Rehana boleh terima. So macam tak kenal pula Izara tu macam mana, dia punya plan dia, apa yang dah dia buat dekat family, dekat anak dia, mak dia sebelum ni. Lepas tu dia mesti akan hampiri sesiapa yang rapat dengan Rehana, yang baik dengan Rehana, supaya dia dapat meneruskan plan keji dia tu. Lepas tu sepatutnya Rehana dia boleh celebrate sebenarnya sebab Faris dah ceraikan Izara. So tak ada lagi orang yang selalu mengganggu kehidupan Rehana sebelum ni. Tapi kalau ikutkan, Rehana patut jauhkan diri daripada Faris tu sendiri. Dia tak cerai ke, tapi kenapa watak-watak ni masih lagi nak duduk sama, masih lagi nak membahayakan diri sendiri? Itu yang saya tak faham. Jumpa lagi.